New day, new vlog. Hari ni kita ada dekat Batu Pahat. Weekend ni kita visit parents aku kat Johor. So nak tengok keseruan. Keseruan ayat Indo mat. Nak tengok ke macam mana aku balik kampung melayan family aku. Jom kita sama-sama kita enjoy layan aku punya video dekat vlog kali ni. Alright, jom. Hari ni ayah aku tengah bagi tazkirah sikit, tazkirah hidup dekat depan anak-anak dia. Jom guys, kita nak jalan-jalan cari nasi biryani. Katanya biryani murah kat tempat. Jom kita tengok biryani murah. Macam mana biryani yang murah tu? Murah je? Murah. Yang penting tak boleh ambil banyak-banyak lah sebab ada gam. Oh, takut ketagih. Cuti ni mak aku cakap malah nak masak. So disebabkan tak nak masak, kita cari biryani kat luar. Dia ni tepi jalan je guys. Tepi jalan besar ni, area ni namanya Parit Besar, Batu Pahat. Kat sini macam dah kosong. Tengok, oh kat dalam rupanya ada. Mantap. Alhamdulillah, settle order. Makan. Settle on, Decathlon. Sekejap lagi kita sampai rumah, kita tunjuk macam mana kita punya biryani. Hari ni daripada zaman aku sekolah, aku bawa motor ni pergi tuition. Zaman aku form 4. Aku pergi sekolah tuition. Habis sekolah pagi, lepas tu pergi kelas tambahan petang kan. Aku naik menatang ni. Aku pernah sekali wheelie dekat traffic light, mat terwheelie menatang ni. Tapi menatang ni legend lah. Dulu dia colour hijau. Sekarang bapak aku tukar dia colour merah. Cantik kan? Cantik kan? Aku pun suka Vespa ni. Dia kepala petak. Berjaya lah juga bapak aku restore balik motor ni. Walaupun umur dia aku rasa 50 tahun ada kot motor ni punya umur. 150 super. Bila balik kampung ramai-ramai, slipper berderet. Ni ada biryani yang tadi kita beli. Biryani ayam. Macam ni lah kita orang makan balik kampung. Hantar pakcik balik tadi ziarah kita. Wah, orang-orang kampung punya style kan. Adik-beradik walaupun berjauhan, dia orang tetap visit each other. Seorang duduk Muar, seorang duduk Batu Pahat. So bila siapa-siapa free, masing-masing ziarah each other. Oi, aku suka mak. Aku harap adik-beradik aku pun esok-esok boleh keep on practice culture macam ni. Ini contoh kereta pengsan berdiri. Katanya pengsan berdiri macam ni. Tak apa, review mana? Kan, nampak solid kan? Dulu zaman aku sekolah, bapak aku pakai sebiji juga. Model sebelum tu. Jenis ketuk-ketuk-ketuk tu kena pakai tukul lah baru settle. Ini namanya Go Blocker, keluaran Bioris, sebuah perusahaan IKS di Sabah Bernam. Okay, apa kelebihan dia? Kelebihan dia ialah untuk memecahkan glukos dan fruktos di dalam karbohidrat yang kita makan, dan dia akan memecahkan sehingga 80% disalurkan melalui pembuangan kencing. Okay. Jadi glukos dan fruktos yang tak elok untuk badan, telur darah dia tidak akan masuk saluran darah. Okay. Jadi setiap pagi sediakanlah air sekitar besar ni. Ni untuk pengamalan hidup yang lebih sihat. Spray sikit je. Jangan tekan habis. Jangan dah. Dah cukup manis. Pagi-pagi minum ni atau bawa sentiasa ni untuk diminum, dan dia akan membantu tubuh badan kita mengelakkan daripada kemasukan glukosa dalam salur darah sehingga 80%.
Okay. Tambahan, kita tambah sihat. Yang dah sakit boleh pulih, yang belum kena kencing manis boleh mengelakkan diri. Assalamualaikum. Okay guys, kita nak dinner dekat kedai makan. Aku tak tahu kat mana. Ikut je dia orang-orang. So kita orang bawa nak keluar masing-masing. Tiba-tiba ada meletup pom. Alamak. Habis dah? Oh ada lagi. Tak tahu hari ni saya berapa. Isra Mi'raj pun main ngapi ke? Allahu Akbar. Okay, kita dah sampai. Kita makan ke ni area kawasan Bukit Pasir, Batu Pahat. Kita orang dinner sini. Apa nama ni? Mr. Harvest. Mi Harvest. Alah comel dia jalan-jalan pergi mana? Adra pergi mana? Ambil angin jalan-jalan pergi mana ni? Tawaf. Nak tunggu makan tawaf dulu. Dah. Ini Bandung, bukan Johor style tapi Thailand style lah. Kalau korang expect Bandung Johor, kita dapat. Try nasi goreng tom yum seafood. Bismillah. Ni dah. Ini aku rembat. Bawa saya sampai. Cuma pedas sikit. Overall LR KP. Maaf. Pada lambat. Cepat sikit Chan. Aku dah siap ni. Oh, sunnah. Bagus. Ya ke? Tak tahu. Sunnah lah kot. Peluh mai. Buas. Korang boleh dengar tak? Cuba korang komen sikit. Bunyi burung apa kat situ tu? Guys, pagi ni kita nak kemas-kemas beranda atas rumah. Dah macam store ni. Oh, it's a good morning. Aku ambil barang. Clear lah, habis kita habiskan. Kita kasih nursery ni clear lah. Jadi korang tengok macam ni kita dah siap kemas. On tak? Oh, hasil. Nampak kat situ macam kita nak jual kat pasar tani ni. Dekat atas saya sekarang Serunding daging. Serunding, hasil. Serunding daging. Ni antara hasil-hasilnya ni. Ni banyak lagi ni. Siapa yang nak anak-anak pokok Roger Hah? Buat je dari. Tak ada yang salah. Kenapa kita kena buang dia punya ni akar lama dah mati, dia takkan subur lambat. Pokoknya kena pakul macam ni, cantas ni dia akan tumbuh akar baru. So air dia akan tumbuh akar kalau baru. nak tumbuhkan dekat pasu lain, buat macam ni dululah. Buang dulu akar lama. Jadikan dia togel. Togelkan tak apa, jangan sayang-sayang. Supaya tumbuh akar baru tu lah mengukuhkan pokok. Akar baru tu yang akan lagi pokok tu lagi sihat lah. Ya, sihat dan kukuh. Okey. Pembelajaran baru hari ni, terima kasih. Yang ni contoh dia pandai bagi arahan tapi dia pusing-pusing buat busy. Semua orang tengah kat sini ni. Yang tu tu baru lah. Ada kamera baru lah busy. Alah. Panas berpeluh man. Peluh. Baik sini duduk berangin.
Oh, paling rajin. Warna merah paling rajin tu. Min, buat apa Min? Filter tanah. Buang sampah-sampah, asingkan dengan tanah. Cak, apa Cak? Filter tanah. Bawa sibuk. Air. Hasil selepas diasingkan pokok-pokok dengan tanah-tanah tadi tu tanah sampah tu dia dah asingkan. So kita dah bersihkan dia jadi macam ni. So ni nanti korang kalau nak tanam lagi senang, tinggal cucuk dekat air, bagi akar dia hidup sikit, lepas tu korang pindah masuk dalam pasu baru. So siapa nak Roger boleh komen kat bawah. Komen kat bawah. Setelah dikemas-kemas, macam ni lah view dia. Daripada tadi serabut macam, sekarang clear. Okay, thank you brothers. Peace out. Pundek tak ada seorang pun respon aku macam wow. Wow, dia dapat apa tu? Sebelum balik skrim dulu. Yang anu. Itu tak ada juga. Tapi sedap yang Tua-tua cik skrim. Ni lah punca. Kita nak singgah. Beli frozen dekat pembekal di Batu Pahat. Alhamdulillah, settle kita urusan kita balik kampung kali ni. Daripada hari Jumaat sampai Ahad untuk weekend. Sekarang kita head to Kota Damansara, pulang ke Ganggang asal. Jom. Sampai KL. So now kita pergi dinner dulu sebelum balik rumah. Alhamdulillah settle perjalanan kita orang balik kampung hari ni. Terima kasih sebab follow sampai habis, and jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Thank you. See you on the next one.